korang, siapa yang ada kulit berjerawat kan, Kak Oya suggestkan korang yang tercari-cari sunscreen kan, Kak Oya suggestkan korang, orang yang kulit berjerawat ni, better korang cari sunscreen yang macam ni, water sunscreen. Okay, yang ni dia tak ada tinted, dia tak ada bedak-bedak, dia tak ada white cast. Dia just water base, sangat light, tidak berminyak. Kak Oya suka water sunscreen daripada Twams. Produk Twams pun antara brand yang okay, produk dia quality. So far dia punya feedback sangat memberangsangkan. Pencuci muka dia, dia punya produk-produk keluaran Twams ni sangat-sangat bagus. So ini antara keluaran Twams juga. Kak Oya cuba water sunscreen. Harga dia mampu milik korang. Yang ni tidak melekit korang, tidak berminyak, dan dia tak ada white cast, tak ada bedak. Siapa yang nak natural punya sunscreen, yang kulit ada masalah, korang tolong cuba water sunscreen daripada Twams ni. Dia ada pelindung SPF PA+++, 50 PF. 50 PF, 50++. Okay, dalam ni dia ada niacinamide. Okay, niacinamide dan